Pokok kangkung perlu semai juga ke? Untuk saya, pokok kangkung saya tak pernah semai, saya akan terus tanam lah. Jadi untuk tanam pokok kangkung boleh guna apa-apa aja medium tanaman, sebab pokok kangkung ni pokok yang mudah ditanam. Dan hari ni saya akan gunakan tanah kebun sayur, okey. Kita akan gunakan tanah kebun sayur, masukkan ke dalam kita punya bekas tanaman. Dan yang keduanya saya akan masukkan root booster. Okey, sebelum saya tanam apa-apa pokok, semuanya saya akan masuk root booster lah untuk mempercepatkan pertumbuhan akar-akar pokok yang baru. Dan seterusnya kita akan gaul-gaulkan medium tanaman kita. Dan barulah kita akan masukkan benih kangkung. Untuk benih kangkung ni antara pokok yang paling mudah untuk ditanam lah bagi beginner-beginner yang baru nak belajar bertanam pokok. Saya cadangkan tanamlah pokok kangkung. InsyaAllah tanam kangkung memang akan menjadi. Okay. Siap gaul-gaulkan kita punya tanah, saya akan buatkan alur supaya senang kita letak biji benih. Kita akan gunakan benih kangkung daripada Agrofarm sendiri. Ini adalah benih kangkung cabang 3. Benih dia sangat banyak. Dah dapat benih yang ternak, kita masukkan ke dalam alur yang kita dah buat tadi. Masukkan je agak-agak supaya nanti ada jarak lah untuk kangkung ni membesar dengan cantik. Tutup je nipis-nipis. Lalunya selepas 2 ke 3 hari, pokok kangkung kita akan mula bercambah dengan cantik. Okay. Jadi mudah je kan, untuk kangkung tak perlu semai, teruskan ke dalam bekas tanaman sahaja.